Selamat datang ke video latihan EP bagi pengguna kerajaan. Video ini akan menerangkan kesalahan lazim penyediaan spesifikasi dalam modul sebut harga tender. Video ini juga akan menyertakan implikasi kepada kesalahan tersebut dan seterusnya menunjukkan cara yang betul dalam mengunci masuk spesifikasi. Peranan yang terlibat ialah setiausaha spesifikasi. Bahagian ini akan menerangkan 4 kesalahan yang dilakukan semasa mengunci masuk pada menu maklumat umum iaitu: pertama, kesalahan semasa memilih taraf pembekal. Kedua, kesalahan memilih zon atau lokasi. Ketiga, kesalahan semasa memilih jenis pemenuhan. Keempat, kesilapan semasa mengunci masuk tempoh kontrak. Di menu maklumat umum, kesalahan yang lazim dilakukan adalah semasa memilih taraf pembekal iaitu pada ruangan terbuka kepada. Sistem akan menentukan pilihan Bumiputera atau semua secara automatik berdasarkan harga indikatif jangkaan yang dikunci masuk. Harga indikatif jangkaan untuk Bumiputera adalah RM50,000 hingga RM100,000 dan untuk semua adalah RM100,000 ke atas. Sekiranya pilihan dibuat selain daripada yang ditetapkan oleh sistem, maka tugasan akan dihantar ke bahagian perolehan kerajaan Kementerian Kewangan untuk proses semakan. Apabila semakan berlaku di peringkat bahagian perolehan kerajaan Kementerian Kewangan, maka ia akan menyebabkan kelewatan kepada proses sebut harga tender. Seterusnya, kesalahan lazim yang dilakukan adalah pada perkara, zon atau lokasi. Pada ruangan ini, pengguna akan tanda pada ya. Pengguna hanya perlu tanda pada ya sekiranya bekalan atau perkhidmatan tersebut akan dihantar atau dilaksanakan ke beberapa zon yang terpilih. Jika pengguna meletakkan tanda pada ya, ia akan menyebabkan pembekal wajib menawarkan harga bagi setiap pilihan negeri di bawah zon yang telah ditetapkan. Antara kesalahan lazim pada menu maklumat menu adalah kesalahan pengguna semasa memilih jenis pemenuhan. Jika pengguna memilih jenis pemenuhan bermasa berjadual, maka kuantiti akan didarabkan dengan tempoh kontrak. Kesan jika berlaku kesalahan semasa memilih jenis pemenuhan, ia akan menyebabkan masalah semasa proses pemenuhan dan padanan bayaran. Seterusnya, kesalahan semasa mengunci masuk tempoh kontrak adalah pengguna mengunci masuk jumlah bukan mengikut kiraan bulan. Sebagai contoh, pengguna mengunci masuk 1 bulan, namun tempoh sebenar adalah 36 bulan, maka tempoh kontrak semasa penyediaan surat setuju terima adalah 1 bulan. Maklumat penting, tempoh kontrak dikira dalam bilangan bulan dan bukan bilangan hari. Kesan kepada kesalahan ini akan menyebabkan maklumat tempoh kontrak pada perincian kontrak semasa penyediaan surat setuju terima adalah tidak sama dan tempoh tersebut tidak boleh dipinda. Kesan kepada kesilapan ini akan menyebabkan maklumat perincian kontrak, tempoh kontrak adalah tidak sama. Ikut video seterusnya untuk mengetahui kesalahan lazim penyediaan spesifikasi dalam modul sebut harga tender yang melibatkan pada menu lain.